Dan yang ketiganya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, yang di mana kata Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, adapun kau wahai Abdul Qadir, aku lihat engkau ni akan menjadi seorang sultan wa aulia, dan semua tengkok-tengkok para wali akan berada di bawah tapak kakimu. Kata Syekh Abu Yusuf kepada Syekh Abdul Qadir Jalani yang masa tu masih budak lagi. Dan memang jelaslah apa yang dikatakan itu, bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani menjadi sultan wa aulia. Beliau ni, Syekh Abdul Qadir Jalani, dia daripada kecil lagi sudah jadi wali. Orang tanya kepada dia, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, umur berapa kau jadi wali? Masa dia dah jadi wali lah, dah mengajar. Dia kata, umur aku 10 tahun aku dah jadi wali. Macam mana kau tahu kau dah jadi wali umur 10 tahun? Aku tahu kerana apabila aku berjalan, setiap kali aku berjalan pada rumah nak pergi ke kedai untuk berniaga, masa tu dia budak-budak lah, tolong-tolong jual kat kedai-kedai, pasar. Maka aku lihat malaikat kiri kanan aku mengatakan, tepi-tepi wali nak jalan, tepi-tepi wali nak jalan. Tiap-tiap hari macam tu. Orang lain tak nampak, tapi aku nampak. Jadi daripada kecil lagi dia dah belajar, dah hafal Quran semua dah bagus. Kemudian apabila umur dia dalam 16 tahun, dia berjalan lah satu hari nak pergi ke pasar tu, jalan di belakang seekor lembu. Kebetulan lah jalan tu, depan tu lembu tengah berjalan. Tengah jalan tu, maka lembu tu toleh ke belakang. Dia kata, wahai Abdul Qadir, ma li hadza khuliqta, bukan untuk ini kau dijadikan. Jadi Syekh Abdul Qadir terkejut. Umur dia 16 tahun. Lembu bercakap pada dia. Lari balik ke rumah. Dia naik atas sutuh rumah dia, naik atas bumbung rumah dia, tengok kat luar. Masa tu hari wukuf di Arafat. Orang di Mekah wukuf. Dia di Baghdad, dia nampak orang tengah wukuf di Arafah. Maka pada saat itu dia pembaliklah jumpa mak dia. Mak, saya nak pergi belajar ke Baghdad lah. Jadi dia duduk di mana? Syekh Abdul Qadir Jalani duduk di utara Iraq, di kampung yang bernama Jailan. Itulah nama gelaran Al-Jailani. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, Syekh Abdul Qadir Jalani dia belajar sampai di Baghdad. 16 tahun belajar sampai umur 25 tahun. Dia dah boleh mengajar dah. Tapi dia tak mengajar lagi. Nak mengajar rasa ilmu tak cukup. Daripada kecil dia belajar. Dia bukan belajar macam kita sekolah-sekolah, tak ada. Umur kecil terus Quran hadis semua belajar terus. Daripada umur dia boleh belajar sampai umur 25 tahun dah cukup ilmu dia. Kalau kita kata dia dapat doktora lah, tapi dia tak mengajar lagi, rasa tak cukup lagi. Pergi lagi belajar lagi. Belajar tak cukup rasa. Pergi berkhawat, pergi berzikir. Belajar lagi tak cukup juga rasa. Sampai umur 50 tahun baru dia mula mengajar, tuan-tuan. Umur 50 tahun dia mula mengajar. Dia alim 13 ilmu. Sebut aja apa ilmu. Mantik, balaghah, bayan, tafsir, hadis, mustalah, usul tafsir, fikih, tauhid, tasawuf. Cakap aja. Alim dia. Dan alim dalam fikih dua mazhab, Syafi'i dan Hanbali. Ni dua mazhab dia memberi fatwa. Jadi dalam sini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat Syekh Abdul Qadir Jalani alim semua bidang ilmu, alim dalam hukum ahkam, alim dalam hadis dan Quran, tapi dia tak buat mazhab yang nombor 5, mazhab Qadiri, tak ada. Tarekat adalah, tapi mazhab fikir tak ada buat mazhab Qadiri. Dia adalah sebagai muttabi' dalam mazhab Hanbali atau Syafi'i. Jadi tuan-tuan, kita ukur kat baju kita badan sendirilah ya. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan ya, bukan kata siapa pula ya. Gelap tak nampak? Tak gelap insya-Allah ya. Tak apa. Insya-Allah nurun ala nur yahdillah li nurihi may yasha. Insya-Allah terang nanti. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itulah muqaddimah kita ya. Maaflah muqaddimah pun dah panjang dah ni ya. Maaflah kalau ambil masa ya. Tak apalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan ilmu tasawuf tariqah dalam ajaran Islam. Apa pula kedudukan ilmu tasawuf tariqah? Jadi banyaklah timbul persoalan zaman sekarang. Ada kata ilmu tasawuf ni adalah rekaan, ilmu tasawuf ni pengaruh Yunani daripada Buddha, daripada Hindu. Ilmu tariqah ini, tariqat ini adalah sesat, tidak ada asalnya, dia adalah penyelewengan.
Jadi apakah kedudukan sebenarnya? Jadi telah banyaklah definisi yang diberikan kepada tasawuf dan tarekah, ya. Jadi kita pun tak mau panjang-panjang lebar. Ringkasnya, tasawuf adalah ilmu mengenali sifat-sifat zahir dan batin yang tercela dan terpuji. Itu tasawuf lah. Tuan-tuan pun dah tahulah, ya. Kita Imam Ghazali itu sebagai buktinya, kita nak kena buangkan sifat-sifat keji dalam batin kita. Sifat hasad, sifat dengki, sifat riak, sifat ujub, semua macam-macam lah. Ulama-ulama menyebutkan tak kurang daripada 70 sifat mazmumah, sifat tercela dalam badan kita dan dalam diri kita ni, dalam hati kita. Dan dalam ulama-ulama tarekah mengatakan bahawa setiap insan itu mahjub 70,000 hijab dia dengan Allah Ta'ala. Banyak penyakit dalam tuan-tuan, maaflah, ya. Bukan kita kata orang-orang awam saja. Lagi tinggi ilmu kita, lagi banyak mazmumah kita, lagi besar terbang kita, lagi labur jubah kita, lagi banyak